Assalamualaikum semua. Sihat? Sihatlah. Peace. Ini sebenarnya sedih, penat, lelah sebab saya bukan berada di mana-mana, parti tak ada. Jadi kalau dekat situ saya duduk, itulah parti, itulah saya. Terima, saya tak ada membantah ke, tak ada apa-apa. Yang mana baik kami ikut. Sebenarnya kami rakyat Malaysia ni macam senang je. Mana yang baik kami semua ikut je. Mana ada kamu ni yang dipilih ni bukan dipilih sangat pun sebab kami memang tak kenal kamu yang dipilih-pilih ni sebenarnya. Sebab kenapa? Kamu ni menjadi wakil rakyat apa semua bagai ni mencalonkan diri sendiri. Bukan kami rakyat yang mencalonkan. Kenapa yang menjadi wakil rakyat ni mencalonkan diri mereka sendiri? Wakil rakyat tu sepatutnya dipilih oleh rakyat yang mencalonkan. Barulah rakyat tu kenal. Rakyat mestilah mencalonkan seseorang yang sudah dekat dengan mereka, sudah berkhidmat dengan mereka. Tapi hari ni kita dikenalkan ini wakil ni, mereka memperkenalkan mereka sendiri, tunjuklah begitu begini, baiknya begitu begini. Waktu nak mengundi, bukannya waktu kehidupan seharian nak mengundi lagi 5 tahun tu, masa tu diambil digunakan untuk memenangi hati rakyat, untuk menunjukkan kesungguhan mereka untuk mewakili rakyat. Tidak sama sekali, siapa kata. Jadi kalau mereka daftarkan diri mereka, kami tak kenal, berapa puluh kali pun kami pilih tetap salah. Sebab kami tak kenal, betul tak? Melainkan kami yang pilih. Boleh salahkan kawasan-kawasan tersebut? Tidak. Rakyat yang memilih ni, rakyat yang pergi mengundi itu je pilihan calon yang ada. Bukan kami yang pilih. Bukan. Kalau masing-masing mencalonkan diri masing-masing dan merasakan diri masing-masing itu bagus untuk menjadi wakil kepada rakyat, dia rasa dia mampu. Untuk menjadi wakil rakyat ni kena duduk di tengah-tengah rakyat. Kalau kat sini kena tahu semua. Kalau cuma duduk di dalam bangunan, duduk dalam ekor senang, tak akan boleh menjadi wakil rakyat yang baik, yang betul-betul berkhidmat. Tidak akan mungkin sama sekali. Sebab menjadi wakil rakyat tu perlu bersusah payah bersama rakyat. Bukannya bercakap aja teranting tuntang, bukan. Sebab rakyat ni cerdik. Mana yang dekat dengan mereka, mana yang berkhidmat untuk mereka, ada jasa dengan mereka, itu yang mereka akan jaga, itu yang mereka akan sayang, itulah yang mereka akan sebut-sebut. Tetapi kalau tiba-tiba orang ni yang naik, disebut di waktu dekat pilihan raya, itu saja. Sampai ke dapur masuk cuci, sampai ke mana-mana, ke Bendang Padi, semua masuk untuk memancing undi, dia panggil. Jadi sampai bila rakyat ni nak buat keputusan, nak ambil keputusan, nak undi orang yang betul? Sebab itu semua tidak berlaku, tidak disusun, tak akan puas hati. Sebab kami semua ni tak kenal, bukan dilantik oleh rakyat. Kalau tak ubah yang ini, calon-calon nak ubah ini, sampai bila-bila pun tak akan selesai masalah ni. Rakyat yang calonkan, bukannya diri individu tu. Aku calon, aku nak jadi calon, aku pergi daftar. Tidak boleh. Tidak boleh. Calon rakyat ni, mana rakyat ni? Rakyat yang mencalonkan dia, bukannya dia yang pergi melobi untuk menjadi calon. Bukan. Tidak macam tu. Perjuangan itu adalah bersama rakyat. Okey, satu orang contohkan, dia kan bermula daripada penghulu, dia bermula ada yang ketua dah ada kan. Kalau mereka ni dah dilihat mata kasar rapat dengan rakyat, berjasa dengan rakyat, ada selalu bersama rakyat, memperjuangkan rakyat, tu kan dah nampak. Tapi yang sekarang ni, yang kita nampak ni, tak ada. Sekarang ni kalau bagi saya, kereta aku dah naik temperature. Bukan aku aja, dengan kereta-kereta dah naik ni. Tak tahu, macam-macam dah rosak. Berjuang sampai dah tak ada apa-apa ni. Aku ni berjuang seorang. Sebab tidak berada di mana-mana parti. Sebab kenapa? Daripada dulu lagi rasanya pergi ke sana pun tak kena, pergi ke... Betul, memang tidak kerana apa. Saya bukan duduk di mana-mana parti, dan jadi saya tidak diwakili oleh sesiapa untuk menyelesaikan masalah saya. Apa kita ada contohnya begini masalah, contoh kan, dia tahu yang ni orang ni adalah duit gini. Bukan makin menyudahkan, bukan makin menyenangkan, makin menyulitkan. Dia tak proses gini sampai terduduk, sampai dah kesini dah. Tapi sebab saya yang melalui keperitan itu, bukan duduk di mana-mana parti, tidak. Tapi saya tetap melawan sendirian. Sebab hari ini saya nampak kezaliman itu bukan pada saya seorang, pada semua. Dah tak adil ni. Bila macam tu kan saya rasa tak apalah. Tawakal Allah je, cakap je lah. Kalau ya lah, kalau tidak lah, maknanya aku salah lah kalau macam tu. Tapi kalau yang perkataan saya bersuara itu ada kebenarannya, bukan aku aja, maknanya ramai. Jadi ubah.